Uish, 4 stop lah. Triple order bai. Order ketiga, order keempat dan juga order yang kelima. So, bagi korang berbaloi ke tak berbaloi untuk harga ni, triple order yang sejauh 18 km ni. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat kembali ke Fakar Vlog Channel. Okey, hari ini aku main open disebabkan 2 kali dah video. Sebelum ni yang korang tengok aku main shift. Main shift ni order tak berapa memberansangkan lah kan. Maksudnya order tu tak berapa banyak. Aku tak ambil shift hari ni, aku main open. So sekarang pukul 7.40 kita dah dapat order yang pertama. Cantik. Kita kena pick up sejauh 3 km. Kita ke kedai Jaya di Curry House. Walaupun kena pick up 3 km, tapi aku okey sebabkan ini first order kita. Maksudnya order pembuka rezeki kita. InsyaAllah lepas ni order semua akan banyak. Jadi aku tak nak cancel. So kita pick up sahaja. Jom kita bergerak ke Jaya di Curry House. Let's go! Okey, sampai Jaya di Curry House, Sungai Jeluk. Jadi ordernya apa ni? Sebab ni tak silap aku dia macam kedai mamak lah, lebih kurang lah kan. So arrive, dia order roti canai biasa 2, roti telur 1, curry puff 1. So kita tengok dah siap ke belum. 278 ada. Roti canai biasa 2, telur 1, curry puff 1. A few minutes later. Okay, thank you bos. 278 dah siap. Check. Okey, ngam. Kita dah collect. Kantong ni macam biasa. Jangan lupa. Kita bergerak ke rumah customer yang pertama sejauh sama macam nak pick up tadi, 3.3 kilo. Okey, so kita dah berjalan. Untuk first order ni ialah 6 kilo sahaja. Jadi bayaran dia aku tak pasti kita akan dapat berapa. Kita tunggu je lah lepas kita hantar ni, kita dapat berapa, itulah rezeki kita. Okey. Just then. Rumah customer yang pertama. Bos, morning. Hantar makan 1.8. Okay bos, thank you. Okey, senang, tak payah daftar. Yeay. Wow, besar juga rumah-rumah dekat sini. Aku kali kedua ke kali ketiga hantar dekat dalam ni. Jadi tak familiar sangatlah jalan dalam ni. Okey, mana rumahnya? Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Okey, yang kiri. Sampai. Customer tadi pun ada chat bagi tahu letak atas tembok je makanan dia. Jadi senang untuk kita. Tak payah tunggu. Dia keluar. Okey. Letak pun. Ambil gambar untuk bukti. Alright. Tune. Okay, settle order yang pertama. Delivered order. Kita dapat rezeki pertama kita RM6. Alhamdulillah. So kita berjalan pun 6 kilo lebih dan bayaran kita dapat RM6 saja. It's okay, tak apa. Ini adalah pembuka rezeki kita. Jadi sekarang kita cari order yang kedua pula. Thank you bos. Sekarang jam menunjukkan 8.05 minit. Kita cari order yang kedua. Pukul berapa kita akan dapat tak pasti. So, let's go on. A lot of boring math later. 8.24 baru kita dapat order yang kedua ni. Kita nak collect kat sini, Warung Mok Ma. Agak lama juga nak dapat order yang kedua ni. Aku pun tak tahulah order kurang ke, rider ramai ke, aku pun tak tahu. Penting kita nak sampai kat kedai kedua. Kita arrive dulu. Dah siap ke belum? Here. 884. Okey. Terima kasih. Wah, dah siap. Tak sidai. Jadi kita check and pick up. Wah, kita nak hantar 4.8 kilo. Alhamdulillah, tak jauh. Maksudnya okey lagi lah lingkungan 4 kilo tu. Tak adalah jauh sampai 7 kilo. Macam tu lah. Okey, sangkut. Settle pick up. Rumah customer yang kedua ni lebih kurang 7 minit. Okey, ngam. Jadi aku harap kita on the way nak hantar ni, kita masuk order yang ketiga pula.
InsyaAllah lah. Harap-harap macam tu. Kalau korang suka tengok video dengan subtitle, korang pergi dekat atas ni. Ada subtitle punya ruang tu kan. Korang tekan, korang on. Sebab video ni aku edit dalam keadaan kosong. Jadi korang yang suka tengok macam video aku dalam TikTok, dalam Instagram ada subtitle. Korang nak yang ada subtitle, korang on je dekat atas tu. Okay? Dan lagi satu, pada korang yang hari Minggu tak ada buat apa, nak buat Grab macam aku buat ni, jadi aku dah sediakan link dekat description untuk korang daftar. Jadi korang daftar kat situ, nanti boleh cedok macam aku and jadi geng Let's Gone. Hoi, aku cakap-cakap Let's Gone, order masuk. Cantik. So kita hantar order dekat customer ni dulu. Kita dah dapat order yang ketiga. Yahoo. Okey, masuk di sini. Mana orangnya? Bos, hantar makan 2/3. Boleh, no problem. 2/3. Ya, betul. Okay bos, thank you. Okay, tingginya bonggol dia. Kawasan ni first time masuk ni, so nak daftar pun senang lah. Ya Allah, aku pakai gear 3 memanglah berat. Sini ke? Ya, betul. Baik bang. Ni bang. Okay, baik, sama. Customer pun dah tunggu dekat depan pagar dah. Tak sabar nak makan makanan ni. So kita delivered order yang kedua. Kita dapat RM5.30. Alhamdulillah. Aku nak berhenti kejap. Aku nak tengok order yang ketiga ni. Kita dapat apa? Uish, 4 stop lah. Triple order bhai. Kita kena collect satu kedai je, Katsu nasi kerabu. Kita kena deliver 3 tempat. Oi, triple order dia bagi ai. Cantik. Bukan order ketiga je dia bagi. Order ketiga, order keempat dan juga order yang kelima. Haha, mantap. Sekarang kita bergerak ke Katsu nasi kerabu. 2 kilo lagi. Let's go. Okey, sampai di kedai yang ketiga untuk pick up. 3 order kita kena pick up dekat sini. 405. Okey. 908. Okey. 520. Okey, 6. Dah siap. Kita cek. Cantik. Order pertama kita hantar 908. Jadi 908 ni kita letak depan. Senang. Lagi 2 ni kita letak dalam beg. Sebab ini kita hantar yang kendian. Macam tu. Kamu muat. Ngam. Disebabkan ada ruang lagi, so 908 pun kita letak dalam lah. Cantik. Siapa kata triple order tak muat? Muat je tau beg ni. Kalau korang nak beli beg macam aku pakai ni, 32 liter, warna hitam, korang pergi dekat TikTok aku dan pergi dekat bahagian showcase. Semua ada. Clip ada, phone holder ni ada, bag ada, neck holder yang macam aku buat video ni pun ada. Semua benda lah ada. Korang boleh survey je dekat situ. Okey? Untuk order ketiga ni kita bergerak sejauh 3 km. Kita ke mana rumah dia ni? Sarjana Impian. Lebih kurang tempat tadi, order yang kedua tu. Jom kita bergerak ke rumah customer yang ketiga. Let's go. 5 minutes later. Aku ingat aku nak pergi hiking lah guys. Tapi yang kawasan Selangor ni, yang famous lah yang aku tahu lah kan, Rawang bypass tu dengan Broga je yang aku tahu. Sebab tu je yang famous. So mana yang korang kaki-kaki hiking tu, boleh suggest tak area-area Selangor KL ni, kawasan-kawasan hiking and view dia yang cantik lah. Jadi nanti boleh lah aku start hiking kan. Aku tiba-tiba rasa nak hiking ni sebab tak tahulah kenapa FYP TikTok aku tiba-tiba banyak sangat keluar pasal hiking. Diorang punya hiking pun semua view cantik-cantik lah. Yelah, bukan yang diorang semua hiking dalam kawasan KL Selangor je. Ada yang hiking dekat Penang lah, dekat Johor lah kan. Hiking, lepas tu diorang dapat mandi air terjun. Aku minat macam tu. Jadi mana yang korang tahu area KL Selangor ni, boleh suggest dekat aku, dekat komen kat bawah. InsyaAllah lepas ni nanti aku nak pergi hiking lah pula. Mana tahu ada order hantar dalam hutan,
Sambil-sambil buat video tu boleh lah hantar order. Hari-hari minggu kan, dapat air king, dapat mandi air terjun. Nikmat babe. Air terjun dah lah sejuk. Ni mandi air kat rumah je, mana feel? Kenalah mandi air terjun. Mahogany Saujana Impian. Kita dah sampai untuk order yang ketiga. Cantik. Bos hantar makan lobby Okey, thank you. Okey, dia kata lobby depan. Okey, aku dah nampak dah meja dia. Meja GrabFood di sini. Yahoo, senangnya. Order pertama 908. Ini dia. Okey. 908. Sini lah kot, sebab rumah customer pun ada nombor 3 tu. So kita ambil gambar. Kita bagi tahu nombor 908, ambil gambar di lobi. Untuk safety kita juga. Apa-apa berlaku, yang penting kita dah ambil gambar. Alright, order yang ketiga kita dah settle, delivered. Kita ke order yang keempat pula. Okey, yang ni agak jauh sikit, dekat Pearl Avenue. Oh, cantik, dekat Bandar Kajang tu lebih kurang. Bukan Bandar Kajang, Sungai Chua Apa dah, tak silap aku, situlah Sungai Chua. Kita bergerak 5.5 km. Okey, tadi nak ke sini 3 km lebih kurang, tambah 5.5 km dan 8.5 km untuk order yang kedua ni. Yang ke triple tu aku tak tahu berapa kilometer lagi. Kita tunggulah kejap lagi Sekarang ni kita bergerak ke Pearl Avenue dulu. Lebih kurang 9 minit. Aduh, bergeraklah buah pinggang aku ke sebelah. 3 days later. Kita dah sampai Pearl Avenue. Customer yang keempat. Alhamdulillah. Setelah 9 minit. Aduh, sakit pula pinggang aku. Lama benar duduk atas motornya. Jadi order yang keempat ni 520 nombor dia. Yang ni okey. Kecil comel ni. Sini pun kita letak lobby, senang sangat. Bos, morning. Okey, kita letak di sini. Kita ambil gambar macam biasa. Okey, takut dia tak nampak, kita ambil 520 nombor dia. Okey, cun. Order yang keempat settle, delivered. Uish, order yang kelima ni agak jauh. Bukan agak jauh, memang jauh pun. 9.5 km Aduh, 15 minit. Nak ke sini pun 10 minit aku dah sakit pinggang dah. Lagi ke sana 9.5 km. Jauh juga triple order kali ni. Selalu triple order dekat-dekat. Kali ni jauh-jauh. Tadi kita dah hantar ke order yang keempat 8.5 km. Sekarang ni kita nak ke order yang kelima tambah 9.5 km. 18 km je guys. Jauh betul triple order kali ni. Bayaran dia aku tak pasti dapat berapa. Kita tengoklah kejap lagi bila kita dah delivered order yang kelima ni. Sekarang kita bergeraklah ke rumah customer di Bandar Tech Semenyih. Jauh. Jumpa korang dekat rumah customer yang kelima. Let's go. Akhirnya sampai juga ke rumah customer yang kelima. Okey, sampai pun. Aduh, setelah 9.5 km sampai juga kita akhirnya. Letak tu ni Okey. Baik. Alright. So now persoalannya, berapa fare yang kita dapat untuk 3 order ini? Untuk order yang ketiga kita hantar sejauh 3 km. Order yang keempat kita hantar sejauh 5.5 km. Untuk order yang terakhir, order yang kelima ni kita hantar sejauh 9.5 km guys. Jadi total untuk triple order ni 18 km. So now delivered, fare kita akan dapat
RM18.90. Alhamdulillah. Lebih kurang 1 kilometer kita berjalan, kita mendapat RM1. Macam itulah. Cuma lebih 90 sen saja. So bagi korang berbaloi ke tak berbaloi untuk harga ni triple order yang sejauh 18 kilometer ni? Cuba komen kat bawah. So now aku nak pergi isi minyak dulu. Minyak aku Hyundai E. And kita jumpa dekat next order lepas ni. Let's go! Just then. Restoran Alif Bandar Tech. Kita dapat untuk order yang ke-6. Cantik. Kita dapat order yang ke-6 ni. Roti canai 2, tosi 1 saja. Aku harap dah siap lah. Bos 365 Thank you. Okey, cantik. Dah terus siap. Okey, ngam. Untuk order yang ke-6 ni, alhamdulillah tak jauh. Kita nak deliver sejauh 2 km saja. Cantik. Pun sebab kita kena U-turn ni balik. Kalau kita tak U-turn mungkin dalam 1 point berapa kilometer je, lagi dekat. Cantik. Sampai order yang ke-6. Kita parking dulu kejap. Kita nak naik ke rumah customer. Baru dapat naik. Tadi semua apartment pun letak lobi dengan rumah landed kan. Okey. Aduh. Seluruhnya dia buka. Seram pula aku. Tutup. Customer ni note, tolong hantar sampai depan pintu rumah, gantung pada pintu. Terima kasih. No problem. Kalau apartment tu boleh naik, kami akan naik. Kalau apartment tu letak di lobi, kami tak boleh naik. Minta maaf, kami kena letak di lobi saja. So jangan risau. Wish, terangnya. Alright, saya gantung di sini ya. Kita ambil gambar. Okey, ngam soy. Settle. Untuk order yang ke-6 ni, kita dapat RM4.70. Alhamdulillah. Sebab kedai dia pun dekat. Kita hantar pun 2 kilo macam tu. Jadi dapat RM4.70. Kita masih berada di Bandar Tech lagi. So sini Maiden Bandar Tech. Kita nak cari order yang seterusnya pula. Aku nak lari ke Bandar Kajang dulu So kita akan jumpa di order yang seterusnya. Let's go. Much later. Order yang ke-7 kita dapat di Metro Point. Ordernya iaitu bungkus kau-kau. Kau-kau piau punya. Cuaca pun dah start panas lah guys. Sekarang pukul 9.42. Lebih kurang 10 macam tu ataupun 10 lebih aku habis lah main. Sebab cuaca pun dah panas. Kita arrive dulu. Bungkus kau-kau ni kalau dekat mall ke mana-mana mesti ramai orang. Aku tak pernah try lah. Dia menu apa lah guys? Pada korang yang pernah try, cuba komen sikit and bagi suggestion. Apa yang sedap? 566 ni Oh, air saja. Okey. Oh, dia order kopi kau-kau saja satu. Cantik. Yang ke-7 ni pun alhamdulillah masih dekat juga. Allah pemudahkan urusan kita lagi sekali. Sejauh 1 km saja. Cantik. Sebab dia order kopi kan. Kalau korang perasan sekarang ni aku dah ada cup holder. Dah ada 2 dah. Aku tampal. So senang lah. Air kita letak macam ni je. Taklah jatuh air. Pada mulanya aku nak letak belah luar. Tapi box aku ni tak ada lubang pula. Terpaksa lah aku letak dekat dalam. Dia nak sampai dah tempat customer. Sekejap je. Apa ni? Nombor 7 kedainya. Kedai salon dia tulis. Aku pun tak tahu. Ya kot. Betul lah nombor 7. Kedai dia belum buka. Aku call dulu, try tanya dia tinggal ke macam mana. Hello. You pergi ke kedai belakang. Oh, kena pusing belakang Ya. Oh, okey. Okey. Oh, pusing belakang lah guys. So kita buka balik. Sebaik aku call. Kena pusing belakang. Pusing belakang? Sini ke? Oh, salon Oh. Okey. Betul kan nama dia ini?
Ada? Okay, thank you. Okay, kita deliver order yang ke-7. Kita dapat RM4.40. Alhamdulillah. Yang ni berbaloi lah, sebab kita deliver 1 kilo saja kita jalan and kita dapat RM4. Cantik. Sekarang ni dah 9.52, dah nak pukul 10. Cuaca pun dah panas. Aku nak pusing satu round dekat Bandar Kajang, Metro Point tu semua. Dapat order, kita teruskan. Kalau tak dapat order, mungkin setakat ni saja order kita hari ni. Okey, jom kita tengok dulu ada order ke tak ada order. Let's go. A little longer than a few minutes later. Kita dapat double order. Order yang ke-8 dan juga order yang ke-9. So kita collect lagi di bungkus kau-kau lagi sekali. 726. Okey. Okey, siap. Kali ni sidai sikit, 5 minit je macam tu. Resume job, order is ready, check. Yang kedua kita collect ke Texas Chicken. Okey, jom kita collect. Chicken belum siap lagi. Kita tunggu dulu. Okey, terima kasih. Texas Chicken dah siap juga. Okey, ngam. Jadi dua order ni order yang terakhir aku lah, sebab cuaca pun dah panas. Dah pukul 10 suku. Dua order ni lepas hantar kita balik. Ini nasi dia. Ini makanan Texas. Okey, jom. Order ke-8 kita hantar 3.3 km ke Taman Seri Kenari. Belah-belah nak dekat ke Jet Hill lah tu. Aku yang buat daripada pukul 7 ni pun sampai pukul 10 pun dah agak penat. Cuaca panas lagi kan. Korang bayangkan yang full time tu macam mana lah, daripada pagi sampailah ke malam. Lagi penat badan dia orang. Berbelas jam duduk atas motor hantar order. Kena cuaca panas macam ni. Aduh hai. Kesian. Kalau korang ada rezeki lebih tu, bila rider hantar, bagilah tips walaupun RM1. Itu pun cukup menghappykan rider dah. Okay, jom kita bergerak ke customer yang ke-8. Let's go. Later. Sampai rumah yang ke-8. Cantik. Order dia 281 Texas Chicken ni. Okey, betul 281 Texas. Assalamualaikum. Ni bang Okey, baik sama. Okey, cun. Delivered yang ke-8, settle. Okey, sekarang kita nak ke yang ke-9, order yang terakhir. Alhamdulillah 1 kilo je. Kita kena keluar balik dan kita bergerak ke kawasan perindustrian Jet Hill tu. Maknanya kawasan-kawasan kilang tepi tu lah. Okey, jom. Mana satu kilang dia? Yang ni ke? Bukan. Yang ni ke? Bukan. Guangxin. Okey, yang ni lah. Okey, kita dah sampai di Guangxin. Susah betul cari location dia ni. Sebab pin location dia berhenti depan sana. Kita call dulu customernya. Ada nama Ian Jessica? Ayah. Okey. Dia order cash. Pakai QR eh? RM21.60. Sekejap Tak Shenggo eh? Mula-mula pin dia berhenti depan sana. Oh, saya pun cari mana ini tempat. Shenggo tak Shenggo. Okey. Okay, this one 21.60 sen. Okay, alright, thank you boss. Okay, ngam. Kita settle RM21.60. So untuk double order ni RM9.70. Alhamdulillah. Last order kita.
Dapatlah RM9.70. Setelah sekian lama kita tak capai target kita, jadi hari ni kita dapat 9 order ngamsoy. So total yang kita dapat hari ni RM52. Alhamdulillah, syukur. Rasa satu kepuasan bila kau buat Grab lepas daripada target kau. Alhamdulillah. Cuaca pun dah panas. Kita dah pada jam 10.40. Aku pun on the way balik. So, kita jumpa pada Sabtu depan pula. Jangan lupa like, subscribe dan komen video dekat bawah. Kita jumpa next week. Assalamualaikum. Let's go!